Cantiknya masjid kayu ini. Binaannya seperti istana yang ada iklan orang buka pintu tingkap sambil berkata seperti sajian di zaman silam tu. Alkisahnya, saya baru balik daripada Kelantan. Kita orang pergi ke masjid kampung laut yang juga dibuat 100% menggunakan kayu. Memang sangat tradisional, unik, asli dan penuh seni. Kagum dari dekat sebab dah masuk dan solat di sana. Masjid kayu tu dikatakan diangkat daripada tapak yang telah tenggelam kerana banjir ke tapak yang baru lebih tinggi di sebalik tembok. So ada sungai sebelah sana. Jadi balik kepada masjid kayu yang cantik yang kami singgah dekat Terengganu ni. Apa nama masjid tu? Masjid tu namanya adalah Masjid Ulul Albab. Sangat cantik, indah dan bertambah cantik lagi sebab dalam masjid itu ada kitab Ta'lim Fada'i Amal dan Mutaqak Hadis. Alhamdulillah, hidayat seluruh alam. Semoga nur Al-Quran dan nur hadis masuk ke dalam hati pembaca, yang mana masjid tempat turun rahmat lalu dibawa pulang ke rumah dan kebaikan pun akan tersebar. Alhamdulillah. Woha.